Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, sekolah kami mengadakan kejohanan Melita Desa peringkat sekolah kebangsaan Nyatu. Jom kita lari. Berlaku, jangan ditiru, jauhi aku, kau usah ganggu hidupmu, marah-marahmu, lu buang-buang waktu, mending nyanyi sama aku. Hey, and call. Jangan bawa-bawa aku ke masalahmu, yeah. Jangan berlagak baik kalau kamu palsu. Dengerin tuh ibumu, capek nasihatimu. Ada orang kayak gitu, tingkahnya kayak batu. Udah berlaku. Apakah perasaan kamu telah memenangi tempat pertama kejohanan Melita Desa pada tahun ini? Perasaan saya sangat gembira pada hari ini kerana mendapat tempat pertama. Saya rasa gembira. Saya rasa gembira sangat sebab saya dapat nombor 1. Terima kasih. Jangan cariku, karena ku tahu apa maumu hanya rugikan aku. Pergilah jauh-jauh dari pandanganku, karena ku mau muntah hanya melihatmu. Udah berlaku, jangan ditiru, jauhi aku. Apakah perasaan kamu telah memenangi tempat pertama kejohanan Melita Desa pada tahun ini? Perasaan saya sangat gembira kerana memenangi kejohanan Merentas Desa 2026. Saya rasa sangat gembira kejohanan Melita Desa untuk 2026. Saya sangat gembira kerana telah menang nombor 1. Terima kasih. Dengerin tuh ibumu, capek nasihatimu. Ada orang kayak gitu, tingkahnya kayak batu. Udah berlaku, jangan ditiru, jauhi aku, kau usah ganggu hidupmu, marah-marahmu, lu buang-buang waktu, mending nyanyi sama aku. Puan, Waalaikumsalam. Puan bertugas di bahagian mana ya? Okey, hari ni saya bertugas di checkpoint 3 di Kelapa Sawit. Apakah perasaan Puan menyertai kejohanan Melita Desa dan Farhan hari ini? Alhamdulillah, saya berasa berpuas hati, seronok, macam mana nak cakap, seronok lah yang tak terkata. Dapat tim yang hebat, dapat guru-guru yang hebat, dapat murid-murid yang bagi kerjasama dan hebat. Terima kasih Puan. Sama. Penatnya. Maaflah, sekian sahaja liputan kami pada hari ini. Bye.